The storm is coming, but I'm prepared. I'll be gone for a while, but don't be scared. Right now, I don't know if I'll ever arrive. Where the grass is green, we're still alive. I hope I'll see you on the other side. Seawal 7 pagi, kami bakal memulakan perjalanan sejauh hampir 300 km dari Bandar Baru Bangi. Entah mengapa, walaupun sudah banyak kali mengembara ke pelbagai tempat, perasaan sebelum memulakan perjalanan itu sentiasa sama. Ada debaran, ada keterujaan dan ada rasa ingin tahu tentang apa yang bakal menanti di hadapan. Mungkin itu jugalah yang membuatkan aktiviti mengembara sentiasa menyeronokkan. Sampai di Limbung Art. So, jadi dekat sini kita nak buat aktiviti mencanting batik dan kita nak tengok hasil batik yang ada di kawasan sini. Let's go! Di sini, batik bukan sekadar kain atau cenderamata yang dijual kepada pelancong. Sebaliknya, ia menjadi medium untuk memperkenalkan salah satu warisan seni yang cukup sinonim dengan pantai timur Malaysia. Pengunjung bukan sahaja boleh melihat hasil-hasil batik yang dipamerkan, malah berpeluang menghasilkan karya sendiri melalui aktiviti mewarna dan mencanting batik. Untuk proses mencanting batik yang ada dekat Limbung Art ni, pertama sekali kita boleh pilih lah, kita nak design yang mana. Dan kita boleh ada dua pilihan, kita nak tekak sendiri dan kita canting, ataupun kita minta tim doang yang buat. Atau satu lagi pilihan, kita dah ada yang dah siap, tinggal hanya nak buat colouring saja. Untuk korang yang tak tahu pasal batik ni biasanya dia akan ada motif dia. Ada yang menggunakan motif floral, ada yang menggunakan motif haiwan. Contohnya kat sini ni floral lah, kita corak batik daripada bunga raya. Ada juga daripada haiwan, macam ni burung dan macam-macam lagi. Jadi kita kena pilih lah, kita nak buat yang mana satu. Kita akan pergi kepada proses yang seterusnya selepas kita buat lakaran, iaitu mencanting. Jadi bila nak canting, kita kena guna alat yang betul. Alat yang betul adalah pen canting. Ini adalah contoh pen canting yang digunakan oleh para pecanting. Untuk proses seterusnya, kita akan mewarnakan batik. Dah lukis, kita dah mencanting. Terusnya kita akan mewarnakan batik. Untuk mewarnakan batik ni ada caranya. Yang first, kita akan colour warna ni lah, bentuk bunga ni. Lepas tu last sekali baru background. Jom kita colour. Selain batik yang menjadi kebanggaan Malaysia, Cerating juga cukup terkenal dengan hasil seni tie-dye yang berwarna-warni dan mempunyai corak yang unik. Menariknya, setiap helaian kain yang dihasilkan tidak pernah benar-benar sama. Corak yang terhasil bergantung kepada cara kain diikat, dilipat dan diwarnakan, menjadikan setiap karya mempunyai identitinya yang tersendiri. Dan inilah keunikan yang ada di Cerating.
Selain daripada baju ke kaftan ke yang dibuat tie-dye, seluar pun ada. Kalau korang jenis yang suka kan benda yang striking, pakai seluar ni guys. Memang confirm orang akan pandang korang kat jalan tu. Ni dia, seluar cotton tie-dye. Vibe dekat Ombok Kopi ni memang best lah. Dia ada ala-ala hipster punya juga, unik punya juga, yang kita boleh rasa vibe berada di tepi pantai dengan hiasan ada surfboard dia dan macam-macam lagi elemen yang berkait dengan pantai dan juga surfing. Dan satu lagi benda yang best, bila kita datang dekat kawasan ni, ada banyak benda yang kita boleh buat dalam satu masa. Contoh macam kita orang daripada Limbong Art tadi, so Ombok ni ada dekat sini je, senang, jalan kaki pun boleh. Ada banyak lagi benda yang kita boleh buat dekat sini di satu tempat. Ombok Cafe ni dia menghidangkan menu yang berasaskan western lah. Jadi kalau korang datang nak makan nasi ke, nak makan masak pedas ke, masak lemak ke, jangan harap ada kat sini. So ini antara makanan yang saya order. Saya order fish and chip dan ada beberapa lagi menu western yang lain yang kita kena cuba. Di Cafe Ombok ni kan ada satu benda special. Selain daripada kita makan, dia bergabung juga dengan satu lagi kedai yang menjual barang-barang surfing macam baju dan banyak lagi. Jom, sebelah ni je. Di kedai ni, dia menjual baju daripada brand Vizsla. Kalau korang nak tahu, brand Vizsla ni adalah brand yang menjual barang-barang kelengkapan surfer. Kat sini ada baju renang dan bermacam-macam lagi. Untuk pengetahuan korang juga, Vizsla ni merupakan jenama yang terkenal di Australia. Dia brand daripada Australia dan dia hanya dibuka di tempat yang mana boleh melakukan aktiviti surfing. Kita dah sampai di tempat yang mana kita akan teruskan aktiviti kita, dan ini adalah jeti yang membolehkan kita melakukan aktiviti river cruise ataupun aktiviti menjelajah hutan paya bakau. Dan satu benda yang menarik dekat sini, kita bukan sahaja boleh buat aktiviti river cruise ni, waktu malam dekat sini juga menjadi spot untuk kita meneroka dan melihat keindahan kelip-kelip. Sebaik sahaja bot bergerak meninggalkan jeti, suasana mula berubah. Bunyi enjin perlahan-lahan digantikan dengan bunyi alam, seolah-olah membentuk sebuah lorong semula jadi. Bila kita buat aktiviti river cruise di mangrove ni kan, antara benda yang best bukan sekadar kita tengok pokok paya bakau ni, tapi pada masa yang sama, kalau kita bernasib baik, kita boleh tengok beberapa jenis haiwan yang ada lah. Contohnya macam ular ke, biawak ke, memerang ke, dan beberapa jenis haiwan yang lagi lah. Untuk pokok bakau ni dia ada pokok bakau lutut, pokok bakau minyak and then pokok bakau kura. Untuk pokok bakau minyak, dia ada turun ke dalam air yang banyak-banyak tu. Ya, abang boleh tengok kat situ. So ni untuk pokok bakau minyak, dia ada turun ke dalam air. Ni kat tepi ni abang ada nampak akar dia. And then kalau untuk pokok bakau lutut, dia ada kat depan tu. Dia ada hanya satu sahaja batang dia turun dalam air. Untuk pokok bakau kura yang ni, yang batang straight ke atas, dia tak ada turun ke dalam air. Kalau abang perasan, dia hanya satu batang sahaja turun ke dalam air, batang dia. Dia turun macam kuku orang gitu ke bawah air, nampak tak? Itulah pokok bakau minyak.
daripada sungai besar yang kita lalu tadi, tiba-tiba kita masuk ke kawasan anak sungai yang lebih kecil, dan tiba-tiba vibe dia, suasananya lebih berbeza daripada sungai yang tadi. Sebab pokok-pokok bakau ni dia memayungi kita, dia jadi redup, dia lebih dramatik lah lalu kat sini. Dah macam ala-ala di Amazon, tapi kita di Cerating. Ni kau buat keping. Ikan apa ni? Ikan tambal. Tambal. Okay. Kita dah penat-penat daripada kita buat aktiviti di berterusan lapar. Jadi kami singgah dekat Keropok Raisya Enterprise. Kat sini ada macam-macam, ada kumpul ekor, ada sata dan banyak lagi benda yang kita boleh beli kat sini. Jadi kalau korang nak alas perut, bolehlah singgah kat sini. Keropok dia ala-ala macam Terengganu sikit, sebab Cerating kan tak jauh daripada Terengganu. So kita cubalah kumpul ekor. Untuk trip kali ini, kami sengaja tidak memilih hotel mewah atau resort bertaraf 5 bintang. Sebaliknya, kami memilih sebuah chalet yang harganya lebih mesra poket, iaitu Park Hitam Inn. Okey, inilah kita punya bilik. Satu malam bilik ni harganya adalah RM160. Jom kita tengok apa yang kita dapat. Pertama sekali kita boleh tengok katil adalah katil queen. Kemudian ada ruangan untuk kita duduk-duduk, rehat-rehat. Ada kerusi ni, ada TV, aircon pun ada. Dan ini dia punya toilet. Let's go tengok toilet. Ni dia punya toilet. Not bad, agak luas. Dan dengan harga RM160, bilik kita orang ni siap dapat dengan balcony. Katalah korang nak masuk ramai lagi, owner bagi masuk dengan lebih ramai dengan syarat korang kena ambil tilam ekstra lah. So tilam ekstra, satu tilam di charge RM20. So sangatlah berbaloi. Boleh masuk 4 korang, boleh tidur dalam ni. Ok, jom saya nak bawa korang kita tengok kenapa kami pilih chalet ni untuk jadikan tempat penginapan kami. Adalah disebabkan view pantai dia yang sangat-sangat cantik, tapi kita bayar bilik dengan harga yang sangat berbaloi. Let's go. Dan bila kita jalan sikit je ke depan, kita sedang menuju ke pantai. Dan pantai inilah yang saya maksudkan, pantai yang menjanjikan pemandangan cantik dan menarik. Tadi kan kita dah beli kumpul ekor kan. So jadi kita ambil peluang untuk makan kita punya kumpul ekor ni menghadap pemandangan yang cantik. Tak lengkap rasanya datang ke Cerating tanpa melakukan aktiviti yang cukup sinonim dengan tempat ini. Ianya adalah melepaskan anak penyu ke laut yang semestinya menjanjikan pengalaman berbeza. You have to release baby turtle minimum 10 feet away from ocean, roughly 3 meters. So why? Start you put baby turtle onto the sand, they will start put in their mind, in their natural GPS, where beach they born, where beach they came from, and then until 30 years old, they will come back again here to lay egg for the future generation. Kita dah dapat kita punya penyu ni guys. Ini penyu ni dianggarkan berusia kira-kira 3 hari. Jadi kalau korang tengok dekat bahagian bawah perut penyu ni, dia macam ada kesan-kesan daripada tetasan dia lah. Maksudnya ini akan menjadi dia punya makanan dia selama seminggu. So dia tak akan makan seminggu. So benda ni lah yang akan menjadi dia punya sumber protein untuk beberapa hari. Daripada penyu yang dilahirkan ni, contohnya kalau saya kata 1000 penyu dilepaskan pada malam ni kan, purata
penyu yang akan selamat membesar adalah sekitar 2 ke 3 ekor macam tu je. Sangatlah sedikit. Antara sebab kenapa penyu ini cukup fragile, cepat mati, salah satunya adalah sebab plastik. Penyu ni dia ingat plastik yang ada dekat laut tu adalah makanan. Jadi bila dia makan, plastik tu tak boleh proses, dia akan kiok. Yang kedua, sebabkan banyaknya pemangsa yang ada, burung lah, ikan lah dan macam-macam lagi. Sebab itu antara pilihan untuk kita pastikan survival penyu ni lebih lama, kita lepaskan pada waktu malam. Bukanlah malam sangat, maghrib ke malam macam tu, sebab mengurangkan risiko penyu ni daripada mati. Ini adalah Johnny. Yang mana Johnny ini kita akan lepaskan menuju ke laut. Oh Johnny, buktikan kau boleh Johnny. Come on, lumba Johnny. Go. Cukuplah kita dengan berpenyu. Korang rasa penyu korang akan selamat ke tak? InsyaAllah. InsyaAllah selamat. Dah. Aktiviti melepaskan penyu kita akan teruskan untuk aktiviti malam yang seterusnya. Let's go! Menjelang malam, kami bergegas ke satu lagi aktiviti, iaitu menyusuri sungai melihat kelip-kelip di Sungai Cerating. Namun atas sebab larangan penggunaan lampu bagi mengelakkan kelip-kelip ini terganggu, peluang untuk merekod dan merakam momen bersama kelip-kelip amatlah terbatas. Jadi kami tidak dapat merakamkan visual penuh pengalaman ini seperti yang kami harapkan. Tetapi percayalah, ia adalah pengalaman yang berbaloi untuk kita buat. Kami menutup hari yang panjang ini dengan menikmati makan malam di Cerating. Malam ni kami decide untuk makan di Nabil Cafe Cerating. Seperti mana yang kita tahu, Cerating ni kan lokasinya terletak berhampiran dengan laut. Jadi benda apa lagi yang kita nak makan kalau bukan makanan seafood. Jadi kat sini malam ni kami order ikan bakar. Kat sini pun memang famous dengan ikan bakar, dan kalau korang nak order kerang ke, nak order udang ke, nak order sotong, semua boleh kat sini. Dan selain daripada makanan seafood, ada juga masakan panas. Jadi nak makan tom yum ke, sup tulang ke, ekor, macam-macam lagi lah, korang boleh order kat sini. Dan kalau kita tengok rating dekat Google pun not bad lah kedai ni. Lebih daripada 4.2 star yang diorang dapat. So kita orang dah penat, memang makan kat sini je kita pilih untuk makan malam ni. Ini kita punya makanan malam ni. Pertama kita ada siakap sambal, bakar sambal. Dan kita ada tom yum, ada udang celup tepung, ada kailan, ada daging, dan juga ada telur dadah. Sabar nak makan? Jom kita makan lah. Bismillah. Kami dah habis makan dan surprisingly makanan dia sangat-sangat sedap lah. Kau paling suka yang mana? Kita macam siakap ni juga. Siakap kau? Cakap sedap, udang pun Dan sedap. Saya suka siakap dan juga udang. Betul, tak boleh nafikan. Sangat-sangat sedap. Tom yum mungkin agak kurang sikit, tapi still sedap. Kau tengok siakap dia tu paling best lah. Mungkin siakap bakar ni dia rasa manis, lepas tu makan pula cicah dengan air asam dia memang kena lah. Kalau kau tengok ni licin weh, kulit tak ada, kepala pun dah licin. Jadi kalau korang datang ke area Cerating ni, sangat-sangat direkomend lah bila datang makan dekat kedai ni. Alang-alang menginap di Cerating, kami memulakan pagi dengan bersarapan di Mama Nose Beach Cafe, sebuah restoran menghadap pantai.
Mama Nus Beach Cafe ni kita boleh sarapan bermula daripada jam 8 pagi sampailah 10 pagi. Kalau korang datang lambat, menunya tak sama. Jadi kalau nak dapatkan pengalaman experience breakfast berhadapan dengan pantai, korang boleh cari kedai ni. Let's go, jom. Menu di Mama Nus Cafe ni dia lebih kurang adalah macam hotel lah. Dia simple je dan kita boleh pilih lah apa yang kita nak makan. Contohnya ada nasi lemak, ada butter kaya toast, ada tuna sandwich dan beberapa lagi pilihan makanan. Biasanya dekat sini tak lain tak bukan adalah dia punya pemandangan. Jadi kita boleh breakfast sambil menikmati keindahan pemandangan ada di hadapan sana. Jom kita makan. Jika ada satu aktiviti yang sinonim dan unik di Cerating, pastinya ia adalah surfing. Terutama ketika musim tengkujuh apabila ombak di sini berada pada keadaan paling terbaik. Sekarang kita berada di Pantai Cerating. Ini menjadi lokasi hotspot. Orang datang sini untuk buat aktiviti surfing. Tapi sayangnya, bila kita datang luar musim tengkujuh, ombaknya tak ada. Pantainya sedikit surut dan cetek berbanding musim tengkujuh. Kalau korang bercadang nak buat aktiviti surfing, korang boleh datang pada musim tengkujuh. Untuk tahun 2026 ini dijangka musim tengkujuh akan datang pada sekitar bulan Oktober. Jadi, kalau korang datang sini, datang pada bulan 10 dan ke atas. Jadi, korang boleh mandi dekat sini, tetapi risikonya kena tanggung sendiri. Masa untuk kami tinggalkan Cerating. Sejujurnya masih banyak lagi aktiviti yang belum sempat kami cuba di sini, daripada ATV, aktiviti pantai hinggalah pelbagai pengalaman lain yang menjadikan Cerating antara destinasi percutian cukup menarik di pantai timur. Tetapi itulah lumrah sebuah pengembaraan. Kita tidak mungkin dapat melihat dan melakukan semuanya dalam hanya satu lawatan. Jadi buat masa ini, kami terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada Cerating, bukan kerana sudah habis meneroka, tetapi kerana masih ada banyak lagi tempat menarik yang sedang menanti di hadapan. Dah selesai bercuti di Cerating, so kita nak pergi ke Kuantan pula, tapi sebelum tu kita nak minum kopi. So kita orang decide untuk singgah di salah satu kopi yang ada di sekitar Cerating. Jom. So kita ada di Dolce Coffee. Dia betul-betul terletak di sebelah jalan utama. Kalau korang tengok, kita boleh masuk walk in kat sini ataupun nak drive through pun boleh. Dekat Dolce Coffee ni ada 3 yang recommended oleh abang barista kita. Yang pertama Dolce Signature Latte, Velvet Latte dan juga Coconut Velvet Latte. Kalau korang tak nak makan berat, boleh pilih menu croffle yang ada kat sini. Ada lebih kurang 6 yang kita boleh makan. Ada juga makan berat, ada burger dan macam-macam lagi. Termasuklah keropok leko pun ada. Saya order Coconut Velvet Latte. Ini antara barista special. So kita kacau dulu sebelum minum. Oh, sedap. Di air kopi saya padankan dengan Nutella Truffle. So inilah dia punya kejadian dan rupa dia. Bolehlah kita buat rasa-rasa tak nak kenyang sangat, kita makan ni.
Sesampai sahaja kami di Kuantan, destinasi pertama terus membawa kami ke sebuah mercu tanda utama bandar ini, Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah I. Masjid ini lebih dari sekadar tempat ibadah. Ia menjadi simbol seni bina moden Islam di negeri Pahang. Kubah utama berwarna biru kehijauan dan menara yang tersergam indah menjadikannya mudah dikenali dari jauh. Bahagian dalamannya pula luas dan tersusun dengan ruang solat yang mampu menampung ribuan jemaah dalam satu masa, memberikan suasana yang tenang dan selesa untuk beribadah. Apa yang menarik, lokasi masjid ini juga sangat strategik di tengah bandar Kuantan. Kita nak pergi ke satu bangunan yang menjadi mercu tanda negeri Pahang. Tak lain tak bukan, ia adalah Menara 188. Kita akan berjalan melalui street art. Jom! Kalau dekat Art Street ni, kita dah boleh nampak dah pun Menara 188. Menara Kuantan 188 merupakan antara struktur tertinggi di pantai timur Malaysia. Berdiri megah dengan ketinggian sekitar 188 meter, seakan-akan menjadi simbol kemajuan bandar Kuantan yang semakin pesat membangun. Inilah dia Menara 188, bangunan ikonik yang ada di Kuantan. Lebih menarik, Menara 188 ni berada bersebelahan dengan signboard ikonik juga yang ada di Kuantan. Kat sana sungai, dekat belakang ni adalah Menara 188. Jom kita tengok apa yang ada dekat bahagian bawah ataupun lobi Menara 188. Di Menara 188 ni ada beberapa aktiviti yang kita boleh buat. Antaranya adalah kita boleh naik untuk sky view ataupun kita juga boleh buat skywalk, dan kedua-duanya memerlukan kos untuk korang keluarkan. Jadi kalau tak nak bayar, boleh je enjoy the nature daripada kawasan ni. Dan saya difahamkan kalau korang nak dapatkan view yang lebih majestic dan juga lebih menarik, korang datang pukul 6 petang dan ke atas. Kalau ada rezeki, langit baik, kita boleh ada peluang untuk tengok sunset daripada Menara 188. Yang bestnya dekat Menara 188 ni kan, dekat sungai ni kita berpeluang untuk tengok view burung helang yang berkeliaran mencari makan dekat kawasan ni. Beserah asalnya adalah sebuah perkampungan yang terletak kira-kira 8 km dari utara Kuantan. Pantai yang saya sedang berdiri sekarang adalah satu pantai yang ada kenangan, ada memori, ada sejarah yang cukup besar untuk negeri Pahang. Pantai ini pernah diangkat sebagai lokasi ikon, menjadi tumpuan pelancong daripada dalam maupun luar negara untuk datang. Pada suatu masa dahulu, mereka menggunakan kerbau untuk membawa ikan naik daripada pantai ke atas. Itu uniknya, kalau di Melaka ada kereta lembu, kalau di tempat ini pula terkenal dengan kereta kerbau. Kami hadir ke Pantai Beserah pada petang itu untuk melihat sendiri kemeriahan suasana pantai yang dirancakkan dengan suasana nelayan, mempersiapkan bot untuk ke laut keesokan paginya.
Tadi kan kita dah jalan-jalan dekat pantai kan. Kebetulan ada satu kedai betul-betul dekat kawasan nelayan naikkan bot ni, RZ Ikan Bakar. Jadi kami tak fikir panjang, kami terus tengok seafood apa yang ada dan kita nak makan dekat sini. Dan paling best dekat kawasan ni, selain daripada kawasan yang tenang, kita ada background laut guys. So kita makan sambil dengar deruan ombak. Cukup mengasyikkan. Ya, jadi kita nak makan seafood dekat RZ Ikan Bakar. Jadi kita tengah pilih ikan yang segar, ada yang diturunkan dekat pantai Bersarah ni sendiri. Lalu kita duduk makan dekat outdoor kan, tiba-tiba hujan datang, so kita dah pindah masuk dalam. Dan hari ni kami punya pesanan adalah ikan aji-aji. Semalam kita dah makan ikan siakap, hari ni kita makan ikan aji-aji masak sambal. Kemudian kita ada juga sotong goreng tepung. Sotong goreng tepung ni dia sampai awal kita dah makan separuh dah. Kemudian kita ada menu tambahan lain macam ada tom yum, ada ikan lain, ikan masin, ada telur dadah. Itulah menu malam ni, dia sedikit bersederhana. Jom kita makan. Kita dah selesai makan malam di kedai RZ Ikan Bakar. Dan cukuplah cerita untuk hari ni. Kita akan sambung esok sebab awal pagi kita orang nak pergi ke apa, kita nak pergi tengok nelayan, naik bot untuk berlabuh. Jom. Selamat malam. Kami bersegera ke pantai Bersarah awal pagi untuk melihat sendiri suasana nelayan berlabuh ke laut mencari rezeki. Kebiasaannya, para nelayan akan mula ke laut seawal 6 pagi dan pulang semula ke pantai sekitar jam 12 tengah hari sehingga 1 petang, bergantung kepada hasil tangkapan mereka. Begitulah kehidupan para nelayan. Kerja yang diusahakan sesungguhnya belum tentu menjanjikan pulangan sebanyaknya. Pakcik sempat ke dulu masa guna apa? Kebau. Ada? Sempat lah. So kebau tu dia ambil ikan daripada laut je lah buat naik atas ke? Ambil ikan pada bot lah. Bot. Ikan masa tu bilis. Ikan bilis. Ikan lain tak ambil masa tu. Musim bilis dia ambil ikan kat bot lah. Dia kat bot. Kat kayu. Bot sampan kayu masa tu. Dia mukat di laut. Masuk ke darat. Tu dia masuk tak ke bawah tak tenggelam pun, dia pakai dada dia, pakai tekok dia. Hai, pagi ni kami nak pergi makan di kawasan Bersarah. Kita pergi di Roti Bakar Bersarah. Let's go. Perut pun dah lapar, kami bersarapan di Roti Bakar Bersarah, salah satu restoran popular di kawasan ini. Roti yang lembut, sos yang sedap dan juga pelbagai pilihan menu sehingga 12 jenis roti bakar menjadi tarikan utama. Okey, kalau kat sini yang biasa orang ambil macam roti, English breakfast, mushroom soup, lepas tu dengan kacang pun. And then kita ada pilihan lagi roti lain. Macam beef sausage cheese, chicken sausage cheese, nasi lemak. Kita ada berbagai pilihan, ada selemak ayam, ada selemak sambal sotong, ikan.
And then kita ada juga menu baru, nasi biryani ayam ros. Itu juga kita punya best seller dekat sini. Dan kat depan tu kita ada sediakan nasi lemak bungkus beserta dengan kuih-kuih daripada vendor. So dekat sini kita nak buatkan satu vibe di mana bukan sekadar nasi lemak dan roti, dan kita ada pelbagai aneka kuih. Kat depan kami ni ada beberapa hidangan dan juga menu yang menjadi kegemaran ramainya orang yang datang sini. Antaranya adalah roti bakar dan kacang pul. Nasi lemak pun favourite juga. Ada English style sikit ada. Dan ini katanya tak boleh terlupa ataupun terlepas daripada senarai order, iaitu keropok leko. Dan satu lagi benda yang menarik juga dan tak banyak tempat yang jual adalah kopi Vietnam. Hanya orang yang pernah ke Vietnam akan memahami kesedapan kopi susu Vietnam. Jadi kita nak cuba. Jom makan. Kita dah tengok pantai, kita dah tengok nelayan. Kali ni kita nak tengok pula keadaan pasar di Pahang ni, dan kali ni kami singgah di Pasar Besar Kuantan. Jom kita masuk. Sesuai dengan namanya, Pasar Besar Kuantan merupakan pusat jualan hasil tani, hasil laut dan pelbagai lagi hasil-hasil negeri Pahang ni dijual dekat sini. Cuma sayangnya, pasar besar dah ada, orangnya kurang. Itulah antara keluhan yang diluahkan oleh para peniaga yang ada di kawasan ini. Suatu ketika dahulu, Pasar Besar Kuantan ni dia ada 2 tingkat. Tapi sekarang setelah melalui proses renovasi, tingkat atas dah tak boleh digunakan. Hanya aras bawah sahaja yang beroperasi. Kami tengah mencendol kat sini, tiba-tiba ada makcik kat belakang tu dia belanja cendol. Tak sangka seronok lah. Kadang-kadang benda yang boleh kita nak bayar, tapi bila orang belanja tu dia rasa happy lain macam. Okay. Untuk kalian yang sedang mencari oleh-oleh di Pahang, Serambi Teruntum ni ada semua benda yang kita perlukan. Jom kita tengok apa yang kita boleh shopping dekat sini sebelum meninggalkan Pahang. Di Serambi Teruntum ni, kita bukan saja boleh beli dodol ke, banyak lagi benda-benda lain. Contohnya ada asam-asam, ada krepek, ada keropok, ada biskut dan sangat banyak. Jadi ini menjadi one stop center lah kalau korang datang ke Pahang. Singgah sini, settle banyak masalah, beli dan bawa balik, makan. Terima kasih. Datang Pahang tak makan sambal hitam Pahang rugi lah. Apa specialnya sambal hitam Pahang ni? Dia apa ni, sambal hitam dia dia taruhnya ikan bilis, belimbing. Betul, pandai. Cili padi, bawang. Dia masak sampai hitam. Dia mula-mula makan rasa macam tak best lagi kan. Dia dah telan, rasa sedap. Makan belimbing special tu. Dengan roti pun boleh, dengan nasi panas. Di Serambi Teruntum kan, kita nak cuba satu makanan local food yang special negeri Pahang saja yang ada. Jom.
Orang yang mula-mula buat ni dia orang berserah. Tapi dia bekerja di Kedah waktu zaman British. Jadi bila duduk Kedah, bila balik ke Besrah, dia buat mi. Orang tanya dia, mi apa ni? Mi Changlung. Kebanyakan pula di Besrah tu, okey kita tahu sikit, sebabkan di Besrah tu ramai orang Terengganu. Jadi bila orang Terengganu ni dia mudah tukar slang sikit. Calong, dekat di Calong sampai hari ni. Dia hilang dah Changlun tu, jadi Calong. Sebenarnya asal dia Changlun lah. Bahan-bahan yang menjadikan Calong adalah fishball ni kita buat sendiri, homemade. Dan tahu ni ada ikan pun kita buat sendiri. Dia mi calong ni dia tak ada bahan daging ke ayam ke, tak ada. Asal dia memang ikan. Pertama kali dengar nama, apatah lagi rasa. Jadi inilah mi calong yang menjadi makanan popular berasal daripada Besrah. Istimewanya mi calong ni, kita tak makan mi ini semata-mata. Kita makan bersama dengan keropok lekor. Kita boleh letakkan sebagai lauk ataupun nak makan sambil-sambil lah nak cucah makan. Cerita pasal mi calong ni, kalau kita tengok dia punya bahan-bahan yang ada, dia punya menariknya, ini adalah fishball. Dan fishball ni bukan fishball yang kita beli daripada pasar tu, tak. Dia adalah fishball yang dibuat sendiri, custom made, homemade. Dan dia berbentuk bulat-bulat macam ni lah, sesuai dengan nama fishball. Rupa dia ada macam keropok lekor juga. Lepas tu dia punya tahu ni pun special, sebab tahu dia di bahagian dalam ni dia ada ikan juga. Dan kuah sup ni bukan kuah sup macam kita makan sup biasa. Dia ada bahan-bahan campuran istimewa. Dan kita nak lagi sedap, kita boleh makan dengan dia punya sambal. Sekali pandang rupa sambal ni macam bakso, tapi bila tanya akak tadi, dia cakap ini memang sambal yang dibuat khas untuk kita makan bersama dengan mi calong. Jom makan. Baik dulu. Sebiji dia rebus dulu. Bila kita order, dia baru rebus lah. Rebus dan letak ke dalam mi calong ni. Kita cuba rasa. Dia rasa macam mi sup, tapi dia special sikit lah. Ada banyak rempah dalam tu. Tu lah kelainan rasa mi calong. So dia nama sup bening. Sup bening? Namanya sup bening. Sedap lah. Sekian cerita ringkas pengembaraan kami kali ini. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa next time.